dua motor yang sama tapi features yang berbeza. Mai, aku tunjuk. Dari segi cover set untuk kedua-dua motor ni lebih kurang sama. Cuma nyanyi SP dah ada tambahan logo timbul dan satu lagi SP yang timbul. Dari segi meter pula, untuk MVX V3 biasa ni, meter dia macam kalkulator sekolah korang. Manakala untuk meter NVX SP ni pula, dia datangkan dengan TFT fully color. Lebih cantik, lebih cerah dan yang paling penting, lagi mahal untuk tengok. Ketiga, kelebihan untuk SP ni pula, dia ada Y shift. So untuk korang yang nak main corner, nak downshift gear, boleh tekan ni. Dia ada 3 level. So nanti untuk korang punya cornering tu lagi mantap. Okey, yang terakhir sekali, untuk bahagian belting dia pula, untuk MVX biasa, dia gunakan roller. Manakala untuk MVX SP ni, dia gunakan Y electric CVT. So, perbezaan dia dekat dalam ni, dia gunakan electric motor tau. So, lagi stabil lah untuk korang punya pemanduan dengan pickup tu. Tapi duit korang pun pergi juga lah. So, dekat mata korang, mana satu yang lagi sesuai lah untuk korang, bajet korang apa semua. So, jangan lupa isi beg biru kat bawah, mana satu korang nak. Jangan lupa like, comment, share untuk video seterusnya. Bye!